sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Mana-mana pihak sekalipun boleh menabung emas, jangan risau. Mana-mana pihak. Sebab apa? Sebab kita boleh kumpul sikit-sikit. Cukup 1 gram, dah pun boleh keluarkan emas tanpa syarat. Jadi, semua kita boleh miliki aset yang bernilai sepanjang zaman. Cuma mahu atau tidak. Yang tak nak, saya tak boleh bantu. Saya cuma boleh tolong orang yang mahu sahaja, orang yang nak sahaja. Jadi yang nak saya bantu, nak mula menabung emas dengan cara yang betul, buat dengan ilmu, insya-Allah kita sama-sama belajar. Pergi dekat profil TikTok saya, follow saya, tengok konten-konten saya isi bit biru yang saya tinggalkan. Insya-Allah lah. Nanti saya tolong biar semua sekali masyarakat kita ni sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Apabila kita mula buat simpanan emas, tabungan emas ni tuan-puan, kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Tuan-puan jangan tak percaya. Statement daripada bank negara kita sendiri, 75%, 80% masyarakat kita tak boleh menyimpan dalam bentuk duit walaupun RM1,000. Ramai sangat. Kenapa? Sebab kos gaya hidup, lifestyle. Susah nak elak, susah nak kawal. Sebab duit ni tuan-puan, apabila kita menyimpan dalam bentuk duit, apabila banyak, seronoknya kepada belanja. Tak banyak pun, tetap seronoknya kepada belanja. Sebab tu kita kena hijrah kepada tabungan emas. Sejumlah sahaja pendapatan kita. 100 satu bulan, 200 satu bulan. Kalau banyak, itu lebih baik. Kenapa kita boleh menyimpan banyak? 10 gram satu bulan, 20 gram satu bulan, 30 gram satu bulan, itu lebih baik. Sebab menyimpan, kita bayar. Penat lelah kita bekerja. Kayakan diri kita dulu. Bukan kita kayakan orang lain dulu. Jadi menyimpan, kita kayakan diri kita dulu. Sebab tu boleh menyimpan lebih banyak, itu lebih baik.